Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Hai geng, korang tahu tak? Kita semua ni boleh jadi hero kesihatan tau. Hero kesihatan melalui My Champion. Ini adalah sukarelawan yang boleh membantu komuniti untuk hidup lebih sihat. Ahli-ahli My Champion ni bukan saja bagi info pasal kesihatan. Tapi juga diorang ajar cara hidup macam mana nak sihat. Macam mana nak kawal penyakit. Macam mana nak jaga alam sekitar. Supaya kita semua tahu dan mengambil tindakan untuk terus menjadi lebih sihat dan bahagia. Kalau korang nak jadi sebahagian daripada geng My Champion, jom daftar dekat My Sejahtera tu. Lagi ramai My Champion, lagi ramai komuniti kita akan menjadi lebih sihat. Ingat kawan-kawan, kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Komuniti kenalah bantu komuniti, barulah semua sihat. Jom jadi ahli My Champion hari ini. Okay, bye! Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. Aku ni asyik duduk je dari tadi. Dah lebih 2 jam rasanya. Duduk je aku ni. Korang pun sama juga ke? Bangun. Kita buat break kejap. Okey. Naikkan tangan. Kaki. Kaki gerak juga. Okey. Gerak kaki kanan. Gerak kaki kiri.
bukan senang nak sihat ya. Tak apa, janji badan kita sihat. Kawan-kawan, X-Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. X-Break ni senaman ringan selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit tau. Nak elak badan rasa letih, kenalah gerak-gerak sikitkan badan tu. Barulah darah kita mengalir lancar. Minda pun segar. Lepas ni Makcik Kia nak ingatkan ni tau. Kalau dah duduk lebih daripada 2 jam tu, teruslah bangun buat X-Break. Tak kisahlah kat rumah ke, kat rumah jiran ke, kat rumah anak ke, pejabat ke, atau mana-mana lah. Janji kita bergerak. Jom kita buat X-Break ni. Buat sama-sama. Banyak manfaatnya. Ya? Yang penting kita aktif. Dan hasilnya kita sihat. Ya? Okey. Bye. Nak bagi tahu ni, Wellness Hub punya servis terbaik. Memang terbaiklah Wellness Hub. Semua servis percuma. Jom, apa tunggu lagi? Marilah ke Wellness Hub. Inilah dia Wellness Hub. Di Wellness Hub, kami akan bantu anda untuk ketahui status kesihatan semasa, ketahui faktor risiko kesihatan, ketahui adakah anda perlu ubah amalan kesihatan harian, dan ketahui tahap kecergasan anda. Klien yang berniat untuk berhenti merokok tapi tak tahu macam mana nak berjaya, kami akan bantu sebaiknya. Klien yang mempunyai masalah berat badan untuk capai berat badan yang unggul, Coach iFitter sentiasa sedia membantu. Ingat, iFit in Eat Right itu penting. Untuk berubah bukan mudah ya guys. Untuk itu, kami akan cuba mendalami keperluan klien supaya mereka kekal bersemangat capai tahap kesihatan yang lebih baik. Makan juga perlu ikut keperluan ya. Di Wellness Hub, untuk hilangkan stres, kita tak perlu Tak. Di Wellness Hub, kita ada teknik relaksasi. 6,000 jiwa tiup awan minda dan bentangkan senja. Bercucuk tanam ni peluh-peluh juga. Pada masa yang sama, bila tengok tanaman hijau, terus tenang rasa jiwa. Bukan saja dapat berbakti kepada tanah, malah dapat tambah pendapatan. Bukan main seronok lagi ya. Ayuh, silahkan bakat dan kreativiti anda. Wah. Enjoy juga bersenam ramai-ramai ya. Sehat dapat, kawan pun dapat. Di sini, ahli My Champion akan bersama-sama menjalankan aktiviti mereka sebagai ejen hidup sihat. Apa-apa pun kena bincang dulu tau. Tunggu apa lagi? Jom daftar sebagai ahli My Champion. Di Wellness Hub, kami tak lupa juga aktiviti untuk kumpulan warga emas dan murid-murid sekolah. Jom kita tengok apa aktiviti mereka. Selepas saya join program Wellness Hub ni, saya dapat kekakan berat badan yang ideal. Dari segi mental pula, saya rasa tenang sebab saya rasa kat sini ibarat me time saya. Fasiliti dan kemudahan dekat Wellness Hub sangat komprehensif. Macam-macam ada aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Facilities yang disediakan adalah baik dan aktiviti juga adalah menarik dan saya suka. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wellness Hub, dapatkan perkhidmatan secara percuma.
Okey. Dah on live Wah, saya tak nyata ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada of course kita punya panel pada hari ini. Kita simpan dulu kejap dia punya introduction. Of course saya nak mengucapkan selamat datang kepada viewers kita. Sebelum saya teruskan, nak minta viewers kita di luar sana tolong share, like dan share kita punya podcast live hari ini. Hari ini kita bawakan satu topik yang sangat menarik, yang sangat dekat di hati. Buat masa ni dia jauh di mata sebab lambat lagi nak waktu berbuka, tapi dia sangat dekat di hati sebab saya rasa memang semua tengah terfikir-fikir, terngiang apa dan nak dimakan pada buka puasa nanti. Okay, sekali lagi share link kita untuk kita sebarkan manfaat perkongsian kita pada hari ini. Okay, tajuk podcast kita adalah Selamat Berpuasa Sihat Beraya. Okay, selamat berpuasa sihat beraya, itu kita punya keyword lah, selamat dan sihat. Baiklah, jadi kita punya panel pada petang ini yang saya bawakan khas, tak jauh, dekat je, Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat, iaitu saya perkenalkan di sebelah saya Puan Siti Rohana binti Saringat. Mungkin boleh perkenalkan sikit Puan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohana binti Saringat, bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat. Terima kasih kepada Wellness Hub lah kerana jemput saya untuk slot podcast kita pada petang ini. Boleh tahu Puan Siti Rohana bertugas sebagai apa di Pejabat Saya Kesihatan? bertugas sebagai pegawai teknologi makanan. Sama lah kita. Sama. Taklah surprise sangat apa. Inilah saya punya rakan setugas. Saya juga adalah pegawai teknologi makanan. Namanya Puan Amira. Boleh panggil Amira lah. Baiklah, itu panel pertama kita dari sudut untuk teknologi, bahagian teknologi makanan. Dan panel kedua kita iaitu Puan Halimatul Saadiah. Okey, silakan Puan kenalkan diri. Kita nak berkenalan. Mas Mira, saya Halimatul Saadiah binti Majabir, pegawai sains pemakanan dari Klinik Kesihatan Batu Pahat. So untuk bahagian saya lebih cerita pasal sihat lah. Lebih sihat lah. So hari ini kita nak bercerita tentang selamat dan sihat. Baiklah, sekarang kita dah masuk bulan puasa dah pun. Dah berapa Ramadan hari ini? Berapa Ramadan? 10 Ramadan kan. Alhamdulillah kita dah sampai ke 10 Ramadan, dah 1/3. InsyaAllah kalau kita dah settle maghrib ni, kita dah selesai lah 1/3 Ramadan kita pada Ramadan tahun ni. Okay. Saya nak bertanya dulu dengan Puan Rohana untuk kita punya podcast kita pada hari ini. Apa yang sinonim dengan Ramadan? Selain daripada solat tarawih lah. Puasa lah. Okey, puasa, tarawih lagi, apa lagi sinonim dengan Bazar Ramadan? Ya, Bazar Ramadan. Okey, Malaysia kan kita terkenal dengan keunikan, kepelbagaian bukan setakat kaum tapi juga dari segi makanan. Disebabkan kepelbagaian kaum itulah dan kepelbagaian bangsa dalam etnik itu sendiri, khususnya Melayu pun ada dia punya pecahan-pecahannya, Jawa, Melayu, Banjar dan sebagainya, dan itu menyumbang kepada kepelbagaian menu makanan. Dan semestinya bila di Bazar Ramadan adalah pelbagai jenis menu yang dijual. Mungkin boleh Puan Siti Rohana boleh sebutkan apa contoh menu yang biasa kalau pergi cari kat Bazar Ramadan? Biasa kalau segi Bazar Ramadan kan, biasa saya cari air Milo. Biasa untuk anak lah kita cari air Milo. Lepas tu cari lauk pauk sikit. Lauk pauk untuk makan dan kuih muih. Lauk pauk, kuih muih. Bagaimana dengan Puan Yim? Kalau pergi Bazar Ramadan, apa yang selalu dicari? Ke tak pernah pergi bazar lagi? Tak pernah, setakat ni tak pernah pergi bazar lagi. Masih bertahan lah ni. Tapi biasa pun setiap tahun pun mungkin sekali kot. Macam tu. Kalau beli pun mungkin murtabak, roti john. Itu yang biasalah tu. Itu memang orang kata hot selling ataupun menu yang paling orang cari seketika Bazar Ramadan. Okay, bila kita ke Bazar Ramadan ni kan, ada banyak benda lah yang kita nak kena consider bila kita nak membeli di Bazar Ramadan. Okay, bukan setakat kerana kita nak mengidam, nak cari makanan tu. Okay, Puan Rohana boleh terangkan dari sudut keselamatan makanan. Apa perkara yang kita bercakap dari sudut pengguna dululah. Apa pengguna yang perlu titik beratkan ketika mereka nak memilih untuk membeli juadah di Bazar Ramadan? Okey, terima kasih Puan Amira. Okey, saya ulas sikitlah pasal Bazar Ramadan ni, macam yang Puan Amira cakap tadi. Dia adalah
kita kata sinonim kan dengan bulan puasa. Biasa bulan puasa ni bukan je orang yang beragama Islam je yang pergi ke bazar Ramadan. Dia semua kaum Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain pun pergi ke bazar Ramadan untuk cari juadah untuk berbuka, untuk diorang makan. Tapi kita nak cari, sebab kan ada banyak kan bazar kat sana kan, ada banyak jualan. Macam mana kita nak pilih gerai yang terbaik yang menyediakan makanan yang selamat. Okey, kat sini saya akan kongsikan. Saya akan kongsikan tips lah untuk memilih bazar Ramadan yang mana yang kita boleh pilih semasa bulan Ramadan, iaitu kita boleh gunakan konsep perhati dan pilih. Okey. Kita guna konsep perhati dan pilih. Apa dia yang kita nak pilih ni? Apa dia yang kita nak perhati dulu? Sebelum kita pilih, kita kena perhatikan dulu apa dia yang kita perhati. Okey, yang pertama sekali kita tengok dia punya bazar tu sendiri. Kita tengok dia punya tapak gerai, tapak bazar tu lah kita tengok dari segi kebersihan dia. Okey, kita tengok dia ada hurungan lalat ke, kita tengok dia macam ada meja dia tak bersih ke, kita dari segi kebersihan dia. Dan kalau macam bazar kan, biasa kalau kita tengok dekat meja jualan tu kan depan dia kan, sebenarnya kita boleh nampak juga kat belakang tu kan apa orang tu buat, dia punya pengendali makanan buat kat belakang tu kan. So kita boleh perhatilah secara tak langsung, kita tengok macam mana tahap kebersihan gerai tersebut. Okey, kita tengok tahap kebersihan dia. Selain daripada gerai, kita tengok yang kedua adalah pengendali makanan. Okey, pengendali makanan ni apa dia yang kita nak perhati? Kalau Puan Mira tengok apa? Kalau saya pergi makanan ni kan, orang pergi makan ni maksudnya cantik itu subjektif. Cantik, handsome itulah subjektif ya. Dia kata pergi makan ni lah, orang pergi makan ni, kalau saya boleh katakan mereka adalah frontliner kan, jualan kan. Kalau saya pergi makan ni, apa yang saya akan tengok adalah saya akan tengok penampilan dia, pembawaan dia sebagai pengendali makanan. Okey, betul. Kalau macam pengendali makanan, kita sebagai pembeli kan, kita boleh tengok sama penampilan dia lah, sama ada dia pakai pakaian bersih ke tak. Pengendali makanan macam kita tahu kena pakai apron kan. So kita tengok dia ada pakai apron tak. Lepas tu dia ada pakai penutup kepala ke tak. Kalau macam perempuan biasa dia akan pakai tudung kan. Okey, kalau lelaki biasa kita tengok dia pakai topi ke apa-apalah, asalkan dia menutup kepala dia. Kenapa nak kena tutup kepala tu? Sebab kita tak nak macam rambut dia, kotoran daripada kepala dia tu jatuh masuk dalam makanan. Pernah jumpa tak rambut dalam makanan? Jujur saya cakap saya sebagai, ini saya berkongsi dari peribadi saya sebagai pegawai teknik makanan dan orang yang terlibat dalam makanan ni, saya boleh kira lebih daripada 2 tangan saya menjumpai benda asing dalam makanan. Betul. Sangat ironi. Setiap kali kita makan sama mesti Mira jumpa sesuatu. Ya. It makes me wonder, membuatkan saya terfikir sejauh mana kesedaran seseorang pengen makanan tu dalam kebersihan makanan. So kita berbalik kepada kita punya ni tadilah. Okay, kita perhati dia punya gerai makanan, kita perhati dia punya pengendali makanan, bersih apa semua kan. Lepas tu yang last sekali kita tengok dia punya makanan yang dijual tu. Dekat atas meja tu kan kita tengok makanan dia terdedah ke tak. Adakah dia pakai bungkusan yang sesuai. Makanan tu kita tengok masih segar ke tak. Kadang-kadang segar ni kita tak nampak kan. Dia ada mungkin serta makanan yang kalau macam dah basi dia tunjukkan tanda-tanda, ada yang tak. So kita boleh perhatikan semua tu. Kalau semua okey, baru kita pilih gerai mana yang terbaik untuk kita beli makanan tersebut. Sebab kalau kata contohlah, saya nak beli air Milo tadi kan, saya rasa kat mana-mana bazar mesti ada jual contoh air Milo ataupun air coklat kan. Tapi mana satu nak pilih, kita boleh perhatikan dulu daripada aspek keselamatan makanan, dan kita sebagai pengguna yang bijak kena pilih pilihan yang bijak lah. So maksudnya kat situ bila kita perhati, maksud kita menggunakan deria melihat kita sebelum kita membuat pilihan. Sebab kita semua sebagai pengguna, kuasa masih di tangan kita untuk membeli. Jadi kita menggunakan kebijaksanaan yang kita ada sebelum kita melakukan sesuatu pembelian lah. Okay, itu dari segi perhati dan pilih. Selain daripada tu, apa lagi yang pembeli boleh buat ketika mereka kat bazar Ramadan? Okey, selain daripada perhati dan pilih kan, bila kita perhati pilih, kita boleh tengok dari segi lihat, hidu dan rasa. Maksudnya kita guna konsep lihat, hidu dan rasa pula. Okey, bila kita dah pilih tu kan, mungkin makanan dah bawa balik lah, ataupun masa membeli tu kita boleh guna kita punya deria lihat, hidu dan rasa. Maksudnya pertama tu kita lihat makanan tersebut, macam tadilah dia macam bersambung lah. Makanan tu yang kita tengok dia punya
Tekstur dia masih okey, dia ada tanda-tanda basi ke tak, berubah warna ke tak. Okey, itu dari segi lihat. Okey, hidu kita bau makanan tu. Sama ada dia dah berubah, bau dia ada bau yang tak menyenangkan ke, bau basi ke. Kalau masih okey, kita pergi kepada rasa. Rasa ni waktu berbuka lah. Jangan rasa awal sangat pula. Jangan rasa dekat bazar Ramadan pula. Okey. Dah lain ceritanya nanti. Kan nanti kata pegawai daripada kesihatan suruh rasa pula kan. Okay, kita rasa masa buka nantilah kita rasa dulu sikit. Kalau makanan tu okey, baru kita boleh teruskan makan. So kat sini adalah konsepnya kita perhati dan pilih, dan juga kita menggunakan lihat, hidu dan rasa. But that's only after berbuka lah, lepas berbuka. Kita bagi disclaimer awal untuk masa puasa ni, lihat, hidu dan rasa. Pak rasa tu hanya untuk selepas berbuka saja. Kan nanti orang kata, macam Puan Rohana kata tadi lah, KKM yang suruh rasa, padahal rasa selepas berbuka. Okay, terima kasih Puan Rohana untuk bahagian pertama perkongsian kita pada hari ini, iaitu tentang tips pemilihan ketika di bazar Ramadan. Okay, tadi sebab Puan Rohana ada terlanjur cerita tentang juadah-juadah, kita pun ada berkongsi lah beberapa juadah yang lain yang kita boleh dapati di bazar Ramadan kan. Okay, kita nak berbincang tentang dari sudut sihat pula. Sebab tadi Puan Rohana berkata tentang tips pemilihan lebih kepada untuk makanan selamat. Sekarang kita masuk bahagian elemen pemakanan sihat lah. Selalunya orang akan promo bila kita cakap tentang pemakanan sihat ni lah kan. Selalunya tentang kurangkan lemak, garam dan gula. Tapi sebab dekat bazar Ramadan kita tengok banyak sangat menu yang menjual makanannya adalah yang kita pasti sebenarnya akui lah kan, kita tengok yang jenis banyak gula, garam dan sebagainya lah. Dan warna pun pelbagai, warna pelangi, warna biru, warna coklat, warna pink dan sebagainya. Dia nak menarik perhatian pelanggan. Kan, sebab itu salah satu elemen kan orang nak menggunakan dia lihat tu sebab saja adalah melalui warna. Tapi kita pun nak tahu jugalah dalam kita gairah untuk membeli kan. Sebenarnya di dalam untuk pengambilan gula tu, KKM ada tak garis panduan pengambilan gula dalam diet seharian kita ni? Mungkin Puan boleh kongsikan. Thanks Mira. Itulah macam Mira cakap kan, bila kita pergi bazar especially kan, belum puasa ni kan, bila kita pergi bazar, kita boleh nampak berderet panjang orang jual air balang warna-warni tu kan. So belum lagi orang jual kuih yang warna-warni juga kan. Dan hari tu masa festival yang dekat dataran Syahbandar tu kan. Beratur panjang. Saya ingat kenapa lah, rupa-rupanya memang nak beli dessert kan. Okay. Terkejut lah saya kan sebab sanggup beratur berpanas-panasan kan incident. Okay, so cerita pasal pengambilan gula dalam satu hari, memang kita disarankan untuk individu sihat lah keperluan gula hanya sebanyak 10% saja daripada keperluan kalori kita sehari. Yang mana kalau macam seorang dewasa yang sedentary ni maksudnya tak aktif lah. Pengambilan kalori adalah sebanyak 1,500. Macam saya lah, masuk orang biasa lah. 1,500 kalori. So kita tak aktif, tak ada hari-hari buat exercise kan. Jadi 10% daripada 1,500 kalori ni, dia bersamaan dengan 150 kalori ataupun bersamaan dengan 7,5 sudu kecil gula je. 7,5 sudu kecil itu termasuk kuih-muih, semua. nasi, tak, ini gula. Gula tambahan. Gula. Gula tambah. Yeah. Gula pasti lah kan? Betul. Gula sama ada daripada makanan ke, gula sama ada daripada minuman ke, hanya 7,5 sudu teh saja. Masak air kopi hipster semua tu lah. Minuman T20 tu semua. So cerita pasal 7,5 sudu teh gula ni kan so kita tahu gula ni kan sejenis karbohidrat ringkas kan yang boleh bagi kita tenaga. So badan kita serap gula tu dan dibagi tenaga. So untuk pengetahuan umum lah, gula ni ada dua jenis. Satu gula semula jadi, satu lagi gula tambahan. So yang saya cerita pasal 10% tu ialah gula tambahan lah. Yang dimasukkan dalam makanan. Ya, dan minuman. So gula semula jadi pula datang daripada makanan yang kumpulan karbohidrat macam nasi, mi, roti, makanan berasaskan tepung. Ada juga gula yang datang daripada kumpulan buah-buahan. Kita panggil dalam bentuk fruktosa lah, gula daripada buah. Ada juga gula yang datang daripada kumpulan produk tenusu. Kita panggil laktosa. So tu semua adalah gula semula jadi. Kalau gula tambahan pula adalah gula yang ditambah semasa penyediaan ataupun pemprosesan satu-satu jenis makanan ataupun minuman. So kalau macam Mira dengan Rohana pergi beli
susu kotak lah contohnya. Susu kotak yang ada perisa kan. So pergi tengok dekat panel maklumat pemakanan kat belakang tu kan. So kalau susu yang berperisa mesti dia tulis situ gula, lepas tu dia tulis situ laktosa berapa gram, sukrosa berapa gram. So laktosa tu ialah gula semula jadi, sukrosa tu adalah gula tambahan. So ataupun kadang-kadang dia tulis total sugar kan, jumlah gula yang tu termasuk lah. Termasuk. Tapi biasanya mereka akan pecahkan lah. Kalau susu tu tak ada perisa kan, 100% ialah laktosa. So itu 100% adalah gula semula jadilah. Semula jadilah. Okay. So 7,5 sudu teh gula ni senang sangat nak dapat daripada makanan harian. Kalau kita ambil makanan manis hari-hari, confirm boleh dapat 7,5 sudu. Memang akan terlebih punya. Memang pun sebenarnya dia tanpa sedar kan, sebab dia dah jadi habit. Dan tambahan makanan kita pun macam kuih-kuih manisan sebetulnya itu memang dah dalam kategori gula tambahan lah, makanan gula tambahan. Selain daripada macam orang kata yang makanan yang dah memang ada sedia ada gula sebelum dia dipecahkan macam mie, nasi. Semua tu nasi tu sebab nasi adalah kita punya makanan ruji untuk rata-rata orang, majoriti orang kan. Itu pun sebenarnya bila kita breakdown dalam tu pun dah ada gula. Mungkin saya nak tanya sikit lah. Jadi kalau macam contohlah kalau kita eliminate ataupun kita tak ambil yang gula tambahan tu kan puan, kita dependent solely pada gula semula jadi dalam makanan macam buah, adakah itu lebih baik? Of course. Memang itu lebih baik sebabnya kita dapat gula semula jadi. Sebenarnya kita dah cukup, kita boleh dapat cukup gula sebenarnya daripada makanan semula jadi. Sebab tu sangat penting kita amalkan kan kita ada konsep pinggan sihat Malaysia kan, suku-suku separuh kan. So suku tu adalah karbohidrat. Jadinya kita akan menggalakkan semua orang mengamalkan suku-suku separuh ni 3 kali sehari. Which is waktu sarapan, makan tengah hari, makan malam. Kalau kita cerita pasal bulan puasa ni, kita kena amalkan suku-suku separuh ni pada waktu sahur dan juga pada waktu berbuka. Lepas tu of course lah moreh pun ada ambil juga kan. Jadi kalau kita tak skip, tak tinggal waktu makan utama ni kan, tak ada masalah pun badan kita orang kata kurang gula ataupun tak cukup gula kan. Kadang-kadang kat klinik tu saya tak boleh ni puan, kena minum air manis 1 hari, kalau tak menggeletar kan, menggigil kan, tak cukup gula. Tapi rata-rata bila orang cakap macam tu sebab dia skip breakfast, dia tak makan makanan dengan waktu makan yang berjadual, betul kan. So begitulah. So kat situ berdasarkan apa yang Puan Yim dah terangkan tadi, sebenarnya gula still elemen yang penting, tapi ia perlu diambil dalam kadar yang betul. Dan perlu mengambil kira sama ada gula semula jadi ataupun gula tambahan lah. Macam Puan kata tadi, gula semula jadi adalah lebih baik berbanding dengan gula tambahan. Jadi kita amalkan suku-suku separuh dalam kesemua diet ataupun menu penting kita, iaitu kalau normal luar waktu puasa adalah sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. Dan sekarang kita berada di bulan puasa pada waktu sahur dan juga pada waktu berbuka lah, dan sedikit pada moreh. Yang penting kuncinya adalah kesederhanaan. Betul. Baiklah. Tadi kita dah bercerita tentang pengendali makanan. Sekarang kita nak bercerita pula. Tadi kita dah bercerita tentang pelanggan lah. Kita sebagai pengguna, pembeli lah dalam nak memilih bazar Ramadan. Bagaimana pula kita nak dari sudut pengendali makanan? Puan Rohana boleh sharekan tips sikit dulu? Okey, saya sebagai starting. Okey, kalau untuk pengendali makanan lah, contoh dekat bazar Ramadan kan, apa dia keperluan yang dia perlu patuhi? Biasa, selain daripada elemen keselamatan makanan, yang pertama adalah kena dapat suntikan lah, suntikan anti-typhoid. Okay, suntikan anti-typhoid ni pengendali makanan wajib. Yang ni memang ada dalam kita punya peraturan kebersihan makanan. Pengendali makanan wajib mendapatkan suntikan anti-typhoid. Dan suntikan ni kita boleh dapat dekat klinik swasta. Okay, kalau dekat macam Batu Pahat ni, dekat kita tak ada provide lah dekat klinik kerajaan. Dan suntikan ni valid selama 3 tahun. Okay, bila kita dah dapat suntikan tu, sama ada suntikan ataupun ada juga yang ni, apa dia makan oral. Jenis macam makan ubat kan? Betul, makan ubat 3 kali dari salah saya. Okey, rekod suntikan dan juga rekod suntikan tu dah kena simpan dan perlu dibawa ke
di mana premis itu berada. Okey, selain daripada suntikan, pengendali makanan juga perlu mendapatkan perlu menghadiri kursus latihan pengendali makanan. Okey, yang ni sangat penting lah sebab kita nak menjual makanan. So kita kenalah tahu apa dia basic knowledge pasal keselamatan makanan kan. Jadi penting untuk pengendali makanan menghadiri kursus latihan pengendali makanan ni. Dan dia pun sama juga macam suntikan, dia punya rekod kursus tu biasa kita akan dapat sijil, perlu dibawa ke premis di mana pengendali makanan tu berniaga. Okey. So tadi Puan Rohana terangkan apa keperluan wajib bagi pengendali makanan. Pengendali makanan ni termasuklah bukan sahaja pemilik tapak bazar Ramadan tapi juga mereka yang berada di gerai tersebut yang mengendalikan makanan. Dia ceduk makanan ke, dibungkus makanan ke, dia panggang makanan ke, dia potong makanan ke. Semua tu perlukan ataupun wajib mempunyai first vaksinasi anti-typhoid dan juga khusus latihan pengendali makanan. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan take a break dulu. Harap sebab kita banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan. Jadi stay tune dan tengok iklan. Okey?
Okey, kembali kita ke rancangan Selamat Berpuasa Sihat Beraya. Terima kasih kepada yang masih stay tune dengan kami. Jangan lupa sebab kita tak habis lagi sebenarnya, kita banyak lagi point yang kita nak kupas dengan kita punya panel. Jadi tolong sharekan link FB Live kita pada hari ini, dan kepada yang dah masuk tolong stay sampai habis, dan especially yang dah komen hadir tu, sebab kita akan pancarkan QR code untuk kehadiran dan juga QR code kehadiran yang juga sebagai kita punya ECJ di akhir rancangan kita nanti. So stay tune untuk sampai habis sesi kita. Okay. Tadi sebelum kita break tadi, Puan Rohana ada ceritakan tentang apa kewajipan sebagai penyia makanan, iaitu suntikan ataupun vaksinasi anti typhoid dan juga latihan pengerim makanan. Selain daripada dua tu, ada lagi tak tanggungjawab sebagai pengerim makanan ni? Sebenarnya ada banyak tanggungjawab pengerim makanan ni. Pengerim makanan ni kita boleh kata salah seorang yang sangat penting lah untuk memastikan keselamatan makanan tu terjamin. Okey, pengendali makanan itu sebenarnya termasuk juga kita yang masak dekat rumah kan. Kita pun mengendalikan makanan. Jadinya saya nak share dekat sini satu kita panggil amalan budaya 3M. 3M. Okey. 3M. Sekejap sebelum kau teruskan. Saya nak teka dulu 3M. Membaca, mengira, menulis. Betul tak? Nah, betul. Tu zaman itu dululah. Itu untuk yang kat sekolah lah. Tapi yang kalau kita punya di bawah program keselamatan dan makanan ni, 3M yang kita nak budayakan ni adalah yang pertama adalah mengamalkan masak. MASAK. Okey. Sebenarnya MASAK ni dia adalah singkatan bagi 5 kunci keselamatan makanan. Dalam singkatan ada singkatan. Betul. Dalam singkatan dia nak sebenarnya banyak kita nak cakap. Jadi kita singkat-singkatkan dia supaya senang nak ingat kan. Okey, yang pertama dia apa dia? Mira? Ingat. Pilih. Mengamalkan masak. Okey. Mengamalkan masak. Okey. Yang kedua memilih MDC. Memilih MDC, betul. Okey. Saya pun hampir lupa. Okey, dan yang ketiga mengamalkan pendiri. Okey, kita kupas yang pertama lah, mengamalkan masak. M yang pertama tu adalah masak dengan sempurna. Okey, apa yang kita kata masak dengan sempurna ni? Maksud dia makanan yang kita nak masak tu dia betul-betul masak lah. Maksudnya tak adalah kadang-kadang kan kita pernah nampak kalau kita beli contoh dia macam ayam goreng ke kan. Mesti ada darah lagi kat bahagian dalam dia tu. So, maksudnya kat situ pengendali makanan tersebut tak dimasak dengan sempurna. Dan perkara macam tu boleh menyebabkan keracunan makanan. Betul, sebab bila ada bahagian isi yang tak masak ni kan, isi daging ataupun isi makanan yang tak masak ni, dia sebenarnya menjadi tempat pembiakan bakteria spot to grow. Jadi itulah pentingnya bila kita nak memasak tu, terutama yang makan berdaging lah, ayam ke ikan ke ataupun daging lembu dan sebagainya, pastikan dia isi tu dimasak dengan sempurna. Jadi macam mana nak pastikan dia dimasak dengan sempurna adalah kalau masak dengan kuantiti yang banyak kan, kita masak untuk berniaga terutamanya, sebab kita bincang pasal bazar Ramadan ni, potongnya adalah kecil supaya haba senang nak penetrate, nak tembus masuk ke isi. Okey, itu adalah tips pertama, iaitu M. Okey. Kita pergi A. Badal masak kan? Okey, A adalah asingkan peralatan. Okey, peralatan apa yang kita nak asingkan ni? Okey, peralatan yang kita gunakan untuk untuk bahan mentah dan juga makanan yang siap dimasak. Okey, contoh dia tadi kita cakap pasal bazar Ramadan kan. Contoh peniaga bazar Ramadan ni dia buat nasi ayam lah. Contoh nasi ayam. So, papan pemotong dan pisau lah, peralatan yang digunakan untuk potong ayam mentah tadi, kita tak boleh guna pisau dan chopping board yang sama tanpa dibersihkan. Untuk potong dia ada salad, tomato, limau. Kita tak boleh guna papan pemotong dan juga pisau yang sama sebab kita nak elakkan pencemaran silang. Okay, cross contamination, pencemaran silang. Okay. Sebab apa? Sebab biasa kalau makanan yang mentah ni dia ada banyak bakteria kan. Sebab dia belum dimasak, so dia banyak bakteria. Kalau kita guna untuk yang bahan yang ready to eat, dia boleh menjangkit. Dia cross lah bakteria daripada yang makanan yang mentah tu, dia pergi ke makanan yang siap dimasak. Okey, itu adalah yang kedua. Itu saya bagi contoh je lah. Okey. Kemudian S adalah simpan dengan betul. Okey, maksudnya kat sini apa-apa sahaja bahan mentah ataupun bahan siap dimakan yang kita
yang kita ada itulah kena disimpan pada tempat dan suhu yang betul. Okay. Untuk dia kalau macam ayam, daging, ikan tu kita kena simpan dekat freezer. Susu kita simpan dekat chiller. Okay. Makanan yang siap dimasak dia bergantung dengan makanan lah. Kadang-kadang macam susu ke yogurt ke, dia macam mana kita nak tahu apa cara penyimpanan makanan tu, kita baca label. Betul, baca label. Rasanya ada pentingnya baca label, dia ada arahan penyimpanan kan. Kadang-kadang dia tulis simpan di tempat kering, dingin dan kering. Dingin kering. Kita kena ikutlah arahan penyimpanan tersebut. Contoh lagi kalau macam susu kan biasanya kalau dah dibuka habiskan dalam tempoh berapa hari? 3 hari contohnya. Kita kena simpan makanan tersebut pada suhu dan tempat yang betul. Okay, yang keempat, SA. A adalah air. Air adalah salah satu perkara yang paling penting. Ni air untuk minum tu? Dia apa-apa jenis air. Okay. Air yang kita nak gunakan untuk kita minum ataupun sebagai bahan ramuan ataupun air yang kita nak gunakan untuk mencuci makanan ke cuci peralatan, kena pastikan bersih. Air dan juga bahan mentah kena bersih. Okey, sebenarnya air kan, air yang kita nak minum tu, contohlah kalau kita kat bazar kan menjual air, dia nak gunakan air dia tu, kalau dia nak guna air pipe dia kena masak. Okey, kalau kata dia nak guna air mineral ataupun air minuman berbungkus yang kita jumpa kat pasar yang dalam botol tu kan. Sebenarnya air mineral dan air minuman tu dia perlu mendapatkan lesen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadinya kita sebagai pembeli kena alert lah, kita kena baca. Kat sini juga kena baca label. Kepentingan baca label kan. Kita tengok ada tak nombor lesen KKM untuk air mineral dan juga air minuman berbungkus tadi. Okey, kalau kata tadi dia peniaga bazar tadi kan, dia nak pakai air ni, air mesin air tu. Orang kata mesin air tu. Yang kita masukkan duit shilling, lepas tu dia keluar air tu. Terus 10 sen dapatlah berapa ratus ml, tukar 1 liter tu. Yang itu pun kena dapatkan lesen. Okay. Kalau kita pergi ke mesin jual air ni, dia ada, kalau yang mesin jual air berlesen, dia ada tampal lah dia punya lesen. Okay. Tak cukup air. Sabar ya. Tak lama lagi ni. Kita bercakap pasal air kan. So betul jadi lain pula kan. Okey, satu lagi ais. Ais pun sangat famous dan sangat penting waktu bulan puasa ni. Ais juga perlu dapatkan daripada ais yang berlesen. Okey, kita boleh tengok lori ais yang kita dapatkan tu, kita boleh tanyalah dia punya tu ada lesen ke tak ada lesen. Sebab penting untuk kita dapatkan yang berlesen ni. Okey, yang tadi saya tadi masak kan. Kita habis lagi kita masak tadi. Yang terakhir adalah Amira. Saya nak tanya Puan Amira. Masya Allah. Puasa. Semuanya rendah. Tu. Tolong saya Farhana. Itu apa? Maaf saya lupa. Okey, tak apa. Kita tengok yang terakhir tu adalah kebersihan diri. Masya Allah. Kebersihan yang paling penting. Boleh lupa ya Allah. Okey, kebersihan diri kita kena jaga kebersihan diri kita lah sebagai pembeli makanan. Kita masak dekat rumah, kita jaga kebersihan diri, kita punya kuku, kita punya pakaian, kita kena jaga. Okey, itu amalan budaya 3M tadi. Yang pertama masak, yang kedua memilih MBC. 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 M yang pertama adalah mesti. Mesti ni dia adalah satu program jaminan keselamatan makanan. Betul. Mesti. Mesti. Okay. Mesti. Selain mesti apa dia Puan Amira? Kita ada GMP, kita juga ada HACCP. Okey. GMP dan juga HACCP. Maksud dia kat sini kalau kita nak beli produk makanan, kita kena baca label dia kan. Kita tengok dia punya kandungan gula, kita tengok dia punya harga, ada expired dan juga dia punya logo. Ada tak logo mesti? Selain kita tengok yang lain lah. Salah satu mesti ataupun GMP ataupun HACCP. Kalau daripada KKM lah, kita ada dia keluarkan juga logo tersebut. Okey, ini menunjukkan produk tersebut, kilang pengeluar produk tersebut dia mempunyai satu program jaminan lah yang menjamin makanan tersebut insya-Allah selamat. Okey, yang B adalah best. Best ni adalah satu pengiktirafan yang kita beri kepada kedai makan, kafeteria yang menghasilkan makanan yang bersih dan sihat. Bersih dan selamat. Maafkan saya. Bersih dan selamat. Okey, bersih dan selamat. Maksudnya kalau kita nak pergi kedai makan kan, kita tengok kalau ada logo best, insya-Allah makanan dia selamat dan kedai dia bersih. Okey. C adalah
Trust My Catering. Biasa kita jumpa kat mana? Caterer. Caterer macam bulan puasa ni ada apa? Yang buat buffet Ramadan kan. Ramadan tu kan kita boleh pilih yang ada Trust My Catering. Tu dia antara maksudnya kita pilih yang dah dapat pensijilan ataupun pengiktirafan daripada KKM lah yang lebih dipercayai. Okey, dan 3M kan. M yang terakhir adalah mengamalkan kendiri. Betul tak? Betul. Mengamalkan kendiri. Maksudnya kita buat pemeriksaan sendirilah. Apa dia elemen keselamatan itu sebagai pengguna, kita sebagai masak dekat rumah, kita sebagai peniaga, kita kena cek sendirilah sama ada kita mematuhi ataupun tak elemen keselamatan makanan. Okay. Itulah dia mengamalkan budaya 3M. Okay, kita nak terapkan budaya 3M dalam kalangan pengedaran makanan di bazar. Bukan saja yang berniaga di bazar tapi juga kepada, sebab di bazar ni saya percaya ada juga yang mereka mengambil produk orang lain. Mereka mengambil produk orang lain dan mereka jual di gerai mereka. Dan biasanya peniaga apa yang membuat makanan adalah yang base kat rumah. Jadi saya percaya budaya 3M ni dia terpakai untuk semua orang. Okay, sebab kita sebagai manusia ni kita yang tak larilah dari menyediakan makanan. Lagi-lagi kalau yang paling prihatin ataupun yang paling perlu diambil perhatian adalah mereka yang membuat makanan dan menjual kepada orang awam. Jadi saya percaya dengan perkongsian 3M ni harap dapat diamalkanlah oleh pengendali makanan di luar sana. Okay. Sebelum saya pergi pada poin lah. Okay, tadi kita dah sentuh tentang pengunjung ataupun pembeli dan juga pemakanan. Jadi kalau macam pembeli yang dah beli makanan apa semua kan dekat bazar Ramadan tu dan dia dapati mungkin ada beberapa aspek yang dia rasa macam boleh mengganggu-gugat kesejahteraan dia kan. Ada tak channel yang KKM sediakan untuk menyalurkan rasa macam Puan Mira jumpa rambut dalam makanan tadilah. Ya betul. So nak buat aduan kat mana? Aduan. Okey, kita dekat Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah program keselamatan dan kualiti makanan, kita ada satu nombor, kita panggil apa, nombor hotline yang kita boleh gunakan untuk menyalurkan kita punya aduan berkaitan dengan kebersihan premis makanan lah. Bukanlah aduan masalah keluarga semua tak boleh lah. Aduan kebersihan premis makanan, kita boleh WhatsApp ke nombor 012 84 378. Betul. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus save nombor ni 012-8484-378. Nombor ni akan ada pegawai yang akan menyantuni tuan-tuan dan puan-puan lah berkaitan dengan aduan. Tuan-tuan dan puan-puan perlu dapat memberi maklumat yang lengkap dan benarlah, jangan buat aduan palsu pula. Kalau boleh sertakan gambar ataupun video dan WhatsApp ke nombor tersebut dan insya-Allah aduan tersebut akan diproses dengan secepat mungkin. Okay. So tadi Puan Rohana ada kongsikan channel, sebenarnya adalah kita inisiatif terbaru daripada program keselamatan kualiti makanan. Selain daripada sedia ada iaitu kita ada CISPA ataupun kita direct email kepada jabatan, kita juga dah melancarkan satu channel WhatsApp iaitu WhatsApp yang nombor 012-8484-378. Ini adalah nombor yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ataupun viewers kat luar sana nak salurkan aduan. Bukan sekadar untuk bazar Ramadan saja, tapi juga apa-apa aduan berkaitan dengan kebersihan dan kualiti makanan. Seperti yang Puan Rohana sebutkan tadi, aduan kena lengkap, mesti kena lengkap supaya mudah bagi pegawai-pegawai untuk melakukan siasatan. Kita beralih kepada Puan Yim. Sekarang, ataupun saya rasa tahun lepas, KKM ada melancarkan satu kempen iaitu War on Sugar. Perang ke atas gula. Perang gula. Perang gula kan? Perang gula. Macam mana kita nak mengajak orang ramai seperti kita kat lapangan ni kan terhadap kempen ni, kita nak join di kempen, nak menjayakan kempen War on Sugar ni, kurangkan gula ni kan. Ni adalah kempen kurangkan gula ni atau War on Sugar lah. Dia adalah salah satu inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah, berikutan daripada tinjauan hasil tinjauan kajian mobiliti kebangsaan National Health Mobility Survey pada tahun 2023 menunjukkan ataupun hasil dapatannya mendapati kita rakyat Malaysia ni satu daripada dua rakyat Malaysia ni ada masalah lebih berat badan ataupun obesiti. Satu daripada dua. Okey, sekejap sebelum Puan teruskan. Satu daripada dua. Kalau kita ada 3 orang sekarang, berkemungkinan salah seorang ni
Jangan sebut. So maksudnya okay, bila sebab kadang-kadang orang kenapa kadang bila kita baca yang hasil kajian ni kan orang kata 1 daripada 10, 1 daripada 2. Jadi macam mana kita nak baca dia ini caranya adalah macam kita tengok ada 2 orang, 1 daripada 2 orang. Mungkin salah seorang lah yang ada. Consciousnya begitu. Bila teruskan. Manakala 1 daripada 5 rakyat Malaysia mengalami masalah kencing manis. Penyakit kencing manis. Masya-Allah. So sebab tu kita nak betul-betul lah untuk kempen kurangkan gula ni. Dan sebenarnya kita bulan puasa ni kan, dia adalah salah satu platform yang baik lah sebenarnya untuk kita cuba buat kurangkan gula ni. Tapi kebiasaannya benda yang sebaliknya berlaku lah. Dia puasa-puasa waktu berbuka tu dia lain macam sikit kan. Dia cari balik gula tu kan. So saya bagi tips sikit lah macam mana kita boleh pastikan ataupun macam mana kita boleh kurangkan pengambilan gula sepanjang tempoh bulan puasa ni. Kita bawa ke raya dan kita buat sampai selepas tu. Okey, paling biasanya lah kita boleh dapat gula ni daripada minuman. So kalau macam Rohana cakap tadi kan, kalau pergi bazar mesti nak beli air manis kan. Betul. Beli air Milo So apa kata lepas ni, bukanlah kata tak payah beli sebab kita pun nak menggalakkan pertumbuhan ekonomi kan so boleh beli tapi bukan hari-hari. Hari-hari muka kita just pergi bazar kan so ada masa buat sendiri air di rumah sebabnya bila kita beli air minuman di luar, satu cawan tu boleh dapat sekurang-kurangnya 2 hingga 3 sudu kecil gula. Saya lupa nak cakap tadi, 7,5 sudu kecil gula tu sama dengan 37.5 gram gula lah. Berapa? 37. Dia convert sudu nampak sikit tak tahu dia pakai sudu apa kan. Berat dia. So 7,5 sudu kecil gula kali dengan 5 gram dapatlah 37.5 gram lah. Jadi kalau macam kita minum air di luar, kita senang-senang je boleh dapat 2 ataupun 3 sudu kecil gula, which is 10 hingga 15 gram gula, satu cawan. Satu cawan. Jadinya 2 cawan? Kalau minum 2 cawan? Dapatlah 20 hingga 30 gram. Dapatlah sampai berapa? Dah habis dah. Dah habis dah kotak gula kita satu hari tu. Jadi kalau kita buat air sendiri, kita boleh kontrol berapa banyak gula yang kita boleh letakkan dekat dalam cawan kita tu kan ataupun kita buat air yang menggunakan bahan-bahan asli. Macam kita buat air guna perahan limau kan. Kita letak daun pudina, kita letaklah herba-herba macam batang serai ke apa kan untuk rasa dan aroma tu Kadang-kadang kita nak minum air manis ni bukan sebab yelah, bila kita buka puasa, kita rasa macam bila minum air kosong tu macam payah kan. So bila kita letak bahan perisa asli ni sebenarnya boleh mengurangkan rasa itulah seterusnya adalah kalau kita sekali-sekala lah sekali-sekala kalau teringin nak minum air T20, saya cakap air T20 macam air boba lah, frappe lah, tu kan saya panggil tu air T20 lah. Kan pesan kat situ kurangkan gula, less sugar, less sugar apa kan itu sekali-sekala tak tapi salah. no sugar is better. Yes, no sugar is better so sekali-sekala boleh. Okay, seterusnya selain daripada minuman, makanan lah tahu tak Rohana, kalau macam satu potong kuih tu kan senang-senang je kita boleh dapat 3 sudu kecil gula kat situ. Dah separuh dah. Dah separuh kota. Habis dah kota. So dah dapat kat situ 3 sudu daripada minuman, 3 sudu daripada kuih satu potong. Tapi kita tak adalah makan kuih sepotong kan. Betul. Berpotong-potong. Berpotong-potong. So paling penting ialah cuba elakkan makanan manis hari-hari. So kalau nak beli kuih untuk moreh ke apa kan janganlah hari-hari beli kuih yang manis dekat bazar. Tukar-tukar. Okay, hari ni makan kuih manis kan, esok mungkin beli murtabak ke kan, tukar-tukar. Jangan ambil makanan manis hari-hari. Bila kita ambil makanan manis, kita tak boleh nak kontrol gula dia. Tak macam minuman. Minuman kita boleh kontrol gula. Okay, lepas tu dan sebenarnya paling bagus ialah kita kena biasakan lidah kita untuk kurang gula. Dia macam kita kena reset kita punya lidah, kita kena reset kita punya minda supaya kita tak ketagih gula tu. Dan bila kita dah biasa sebenarnya kan, kalau orang amalkan 2 minggu punya free sugar sugar free kan. So lidah kita tiba-tiba bila minum air manis kita rasa macam dia tak boleh terima dah. So sebab itulah
kita akan sarankan kurangkan gula. Sama ada gula tu gula ataupun kan ada pemanis kan. Betul. Pemanis tiruan ataupun stevia kan. Walaupunlah pemanis tiruan dan stevia tu bukan gula, tak ada kalori tetapi dia tidak akan mengajar lidah kita untuk rasa kurang gula. Masih ada rasa manis. Rasa manis. Kita rasa ketagih juga. Ya, kita rasa ketagih manis juga. So sangat penting untuk kita biasakan lidah kita untuk kurang gula. So ingat slogan gula kita, satu sudu kecil sudah cukup. Kurang lebih baik, tiada terbaik. Tiada terbaik. Okey. Terlanjur Puan Yim sebut tentang stevia ataupun pemanis tanpa zat kan, ataupun pemanis tanpa zat. Mungkin terangkan sikit kalau dari jangka panjang, dari sudut long term kan, ada tak efek untuk stevia, aspartame semua tu? Tak ada pun. Dia tak ada untuk long term tu, kesan jangka panjang tu tak ada. Melainkan kalau kita ambil berlebihan lah. So contoh macam aspartame, bila kita ambil berlebihan dan amount yang banyak lah, baru ada macam side effect dia. Tapi kalau sekadar yang disarankan seperti produk-produk yang dikeluarkan tu, tidak akan ada kesan jangka panjang lah. Tapi macam tu lah, kita masih lagi bergantung kepada manis. Kita kena berperang. Memerangi gula. Kalau macam kita ambil pemanis tiruan ataupun tu kan, kita perang tapi tak perang dengan setulus hati. Sebab kita masih nak kita rasa masih manis lagi tu. nak manis tu. Okey, baiklah. Okey, terima kasih Puan Yim untuk dari segi gula. Okey, kita berbalik kepada Puan Rohana. Tadi sebab kita dah bercerita tentang selamat untuk puasa. Sekarang kita nak masuk tak lama lagi, walaupun sebenarnya lama dah lagi kan, lagi 20 hari lah, pas 20 hari. Kita ada lagi 2/3 bulan. Tapi kita nak sentuh juga tentang raya. Ada tak tips yang khusus yang kita boleh amalkan bila kita nak prepare untuk raya nanti? Okey, sebenarnya untuk raya ni biasanya sebab kita kita akan masak makanan dalam kuantiti yang banyak kan. Ni yang untuk makan lah daripada kuih raya tu. Okey, sebenarnya sama juga, kita boleh amalkan tips yang saya dah sharekan tadi, iaitu amalan budaya 3M. Kita boleh amalkan, sentiasa amalkan. Kita boleh amalkan perhati dan pilih, dan juga lihat hidu rasa. Mungkin kalau untuk raya ni saya nak tambah sikit lah sebab kita masak kuantiti yang banyak. Cuma saya nak ingatkan untuk makanan yang kita hidangkan kepada tetamu yang kita nak makan semua tu kan, tidak boleh lebih daripada 4 jam. Sebab apa? Sebab lagi-lagi dekat suhu bilik kan. Sebab bakteria aktif sangat pada suhu tersebut. Pada suhu bilik, kalau kita biarkan selama 4 jam, bakteria akan membiak-biak dan dia akan mencemarkan makanan kita. Jadi kalau kita biar je makanan kita tu daripada pagi sampai ke mana kita makan je, mungkin makanan tersebut telah rosak dan dia boleh menyebabkan keracunan makanan. Tapi kalau kita panaskan? Okey, kita nak panaskan boleh. Tapi kita tak galakkan pemanasan berulang-ulang kali. Okey? Kita kena rancang kita punya makanan. Portion makanan kan? Makanan, betul. Janganlah kita masak satu banyak tu. Contohlah kita masak rendang kan. Kita nak rendang, kita plan 3 hari raya ni nak makan rendang je. Kita masak banyak lah. Tapi jangan kita keluarkan semua. Maksudnya, kita raya pertama kita keluarkan. Lepas tu ada balance sikit, kita masukkan balik, kita panaskan. Lepas tu esok kita keluarkan balik, panaskan lagi. Okey, apa yang kita boleh buat? Okey, kita simpan kita punya makanan tu. Kalau kita simpan pada chiller, suhu peti sejuk dingin, makanan tersebut boleh tahan sehingga maksimum 3 hari lah. Okey, 3 hari. Kalau kita nak simpan lagi lebih lama, lebih baik kita simpan dekat freezer. Bahagian atas lah biasanya. Bahagian atas. Okey, jadi makanan tersebut akan simpan tahan lebih lama dan kita boleh keluarkan sikit-sikit lah. Jadinya yang tu lebih menjamin kita punya keselamatan makanan untuk supaya kita punya makanan tu tak rosak. Kita dah buat banyak tu tak rosak. Jadi selain daripada tu, kita kena kalau macam makanan dah banyak, orang datang banyak, mesti ada sisa buangan yang banyak. Okey, kita punya sisa-sisa tu kita kena uruskan dengan baik dan cepat. Jangan biarkan terperam lama sangat dekat kampung sampah. So nanti akan ada lalat lah apa yang besar tu. Langau tu bahaya kan. So kita kena uruskan kita punya sisa-sisa makanan tu dengan cepat dan bersihlah, jaga kebersihan. Okay. Baiklah, terima kasih Puan Rohana. Jadi itu kita dah masak kan, sebab
kita dah masak untuk portion yang banyak semasa raya, macam mana nak pastikan makanan tu dia tahan adalah kita tahu kita bajet berapa banyak kita nak makan seharian tu, kita simpan dalam SLOE dalam bekas. Kita bajetkan hari pertama berapa, kalau kita nak masak, kita nak makan untuk 3 hari, so kita bajetkanlah mungkin untuk 3 bekas, 1 hari 1 bekas. So, supaya kita defrost tu, kita tak defrost sekaligus dan akan merosakkan makanan. Dia bukan saja daripada segi menyebabkan keracunan makanan, tapi juga boleh dia akan degrade the quality of the food. Okay. Saya nak tunjukkan soalan terakhir untuk Puan Yim. Tadi ada sentuh sikit tentang cara pengambilan makanan sihat masa puasa. Macam mana pula dengan raya? Sebab kita raya ni saya rasa orang dah start beli ke raya kan sekarang kan. So apa cadangan? Tips sikit lah. Tips sikit lah untuk raya nanti. Untuk kawal pengambilan gula semasa hari raya nantilah. First, air manis. Air manis lagi. Okay, air manis bila kita beraya lah ya. Sebolehnya, yalah 1 hari tu mesti kita pergi banyak rumah kan. Jadinya kalau ada rumah yang sediakan air kosong, better ambil air kosong. Pilih ambil air kosong lah. Jadi kalau rumah yang kita pergi tu tak disediakan air kosong, tak apalah, minumlah air manis. Jadinya tak naklah kita pergi beraya 1 hari tu 5 rumah. Semua minum air manis. Semua minum air manis. So itu tips yang mudah lah. Ataupun Puan Yim, kita boleh bawa bekal air masak dalam kereta, tak nak tuan rumah kecil hati kan. Boleh juga. Kan? Betul juga tu Puan Ana. Kadang-kadang kita pun macam dah banyak sangat minum manis pun nak air masak kan. So kita bawa bekal. Boleh. Bagus tu tips tu. Boleh sediakan air kosong dekat dalam kereta kan. Okay. Lepas tu kadang-kadang untuk sebagai kita sebagai tuan rumah pula cuba sediakan air yang kurang manis kepada kita punya tetamu. Jadi kalau macam biasa kita sediakan air cordial kan, bancu air tampi ke air apa-apalah yang warna-warni tu kan. So dalam situ memang dah ada gula dah ada gula tambahan. Jadinya kalau kita bancu, kita tambah gula lagi, so akan ada gula tambahan lagi lah. Jadinya kurangkan menyediakan air yang manis lah. Lepas tu sediakan juga air kosong sebagai pilihan yang lebih sihat untuk tetamu kita. Mungkin ada di kalangan tetamu kita tu mungkin ada yang ada kencing manis kan. So bila ada air kosong tu dia boleh minum lah. Kadang-kadang tetamu ni mungkin malu nak minta kan. So kalau kita sediakan tu baguslah. Lepas tu anak-anak pula kan. Anak-anak kadang-kadang dia nak mengurangkan beban ibu bapa. Kadang-kadang pergi beraya, ibu bapa tinggal berdua kat rumah kan. So tiba-tiba ada orang datang beraya, ramai datang beraya kan. So nak buat air kan susah kan. Jadi kadang-kadang anak-anak ni dia belikan air kotak, air gas kan. So saya akan sarankan cuba elakkan beli air gas. Beli air kotak yang ada label situ kurang gula, sugar. Ataupun ada logo pilihan lebih sihat, logo HCL, healthier choice, healthier choice logo. So beli air itulah. Selain daripada beli air kotak ke ni kan, beli juga air mineral. Ataupun air botol lah, air mineral untuk kat rumah. Okey, itu bab air. Bab makan pula. Sedikit tips bila kita makan kuih raya. Okey, kuih raya ni nampak je kecil molek je. Betul. Tapi jangan underestimate lah ya. Sebab ramuan dia kan. Ya, sebab ramuan dia ada gula, kadang-kadang yang disaring dengan coklat kan. Butter lagi kan. So satu biji kuih tu rata-rata boleh dapat dalam 60 hingga 100 kalori. Okay. Berapa sudu gula tu? Lebih daripada 7? Lebih kurang dalam 2-3 lah. 2-3 lah. Satu biji kecil tu Satu biji kecil tu kan. So nak bakar 100 kalori ni, kita kena berlari setempat tau selama 10 minit. Tak ada je lah kan. Kita berlari tu makan sebiji berlari. Berlari kan. Lari setempat 10 minit kan. So kita makan tak adalah makan sebiji kuih raya kan. Sebab dia kecil kan. Berbiji-biji selalunya. Itu baru satu rumah. Kita pergi 5 rumah. Baraan. 10 rumah. Banyaklah kita makan. So sedikit tips untuk makan kuih raya. Yang pertama, jangan makan kuih raya masa perut kosong. Makan lepas kita makan hidangan utama lah. So kita boleh mengurangkan kuantiti pengambilan tu. Yang keduanya adalah kita boleh kawal kenaikan paras gula dalam darah kita. So bila kita dah makan nasi, ada sayur kan, ada ataupun masa raya tu kita makan lontong, ada kuah lodeh, ada sayur, kuah kacang, rendang, pelbagai. Kan? So bila kita makan kuih lepas tu, gula tu dia tak naik cepat. Sebab badan kita nak hadam benda-benda yang lain juga. Lepas tu, pilih kuih yang ringkas dia punya hiasannya.
Macam kuih mazola. Dan dia tak ada hiasan yang Dia tak ada fancy sangat tu. Ya, kalau ada salutan coklat jadi banyak sangatlah dia punya tu Kalau macam keripik dia tinggi walaupun garam. Walaupun dia bukan dalam bukan biskut raya. Biskut raya kan tapi lidah kita ni bijak. Bila kita dah makan benda manis, kita nak balancekan dengan benda masin. Makan keripik kan Macam kita makan fast food kita makan minum air manis, lepas tu kita makan fries kan. So itulah lidah minum kita kopi dengan kek. So dia punya chemistry dia nak padankan tu kita punya badan tu. So baru dapat rasa yang sedap kan Okay, so yang itu lepas tu pilih jugalah kuih raya yang ada sumber makanan yang lain. Contohnya macam kuih yang ada sumber kacang, ada oats kan. So pilihlah makanan atau kuih-kuih raya yang sihat sikit. Sihat sikit. Itu bab kuih. Lepas tu part makan pula. Jangan lupa sekali lagi amalkanlah suku-suku separuh. Walaupun juadah hari raya pun kita boleh suku-suku separuh kan. Tak ada masalah. Kan kita makan lontong, ada nasi impit kan. Ketupat lepas tu separuhnya apa, sayurnya ialah daripada lodeh kan. Betul. Proteinnya apa? Rendang ataupun ayam kicap ke kan. Lepas tu jangan lupa buah. Tu. Selalu dipinggirkan buah tu selalu dipinggirkan. Gantikanlah benda-benda yang manis tu dengan manisan semula jadilah buah kan. Betul. Okay, baiklah. Itu je lah. Okay, terima kasih Puan Yim. Jadi dah lengkap ke perbincangan kita dari segi untuk puasa, makanan selamat dan sihat semasa berpuasa dan juga makanan selamat semasa beraya. Selamat dan sihat semasa beraya. Mungkin saya nak ulas sekali lagi lah apa yang panel kita dah share dari sudut keselamatan makanan, dari sudut penyimpanan perlu dijaga suhunya. Paling kritikal dalam makanan berdaging memang kena jagalah penyimpanan. Kalau suhu kalau perlu disimpan pada suhu freezer, simpan pada suhu freezer supaya dia dapat tahan lebih lama. Kalau nak simpan pada suhu dingin tidak boleh melebihi 3 hari. Tapi yang paling penting pastikan kita punya freezer dengan chiller tu berfungsi dengan betul lah. Janganlah kita dah kata saya simpan dekat freezer dengan chiller tapi rupanya petinya rosak. Dah itu dah pula dah defeat the purpose. Dan untuk yang sihat pula, dia tema paling utama adalah kita cuba ambil sesuatu itu dengan kadar yang sederhana. Ada benda yang okey untuk diambil, tapi kalau kurang lagi baik, tiada is lebih bagus. None is better. So, saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini atas perkongsian yang diberikan. Semoga apa yang dikongsikan adalah bermanfaat kepada semua untuk diamalkan semasa berpuasa dan juga raya tidak lama lagi. So kita dah pancarkan kita punya QR code. Viewers kita boleh scan QR code tersebut untuk jawab sedikit soalan. Soalannya mudah aja. Itu berdasarkan kita punya input perbincangan kita tadi, dan lepas dah jawab soalan tu akan dapat ECJ yang akan dikirimkan oleh kita punya admin lah. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua panel kita pada petang ini. Harap dapat berkolaborasi lagi pada masa akan datang. Kita tadi kita dah terangkan tentang war on sugar, mungkin ada salt dan sebagainya. So kepada viewers di luar sana, terima kasih kerana stay tune dengan kami. So terima kasih. Jumpa lagi, selamat berpuasa dan tak lama lagi selamat hari raya. Bye.